guys, welcome to my vlog. So hari ni 30 Mei, I'm gonna go to my first ever K-pop concert, which is Treasure. Okay wait, by the way sekarang sebenarnya aku dah lambat. Patutnya planning aku dalam pukul 11 lebih ke 12 macam tu. Aku nak gerak pergi konsertnya, tempatnya show pula. Aku punya konsert tu dekat Axiata Arena. Nampak tak aku sangat berbaju warna pink? Okay, so aku sangat berbaju warna pink hari ni. Bukan setakat pink biasa, hot pink ya. Aku hari ni sangatlah macam apa orang kata, penat lah sekejap sebab tengah jalan. By the way, aku hari ni apa orang kata sangatlah memakai baju macam out of my comfort zone. Lah gelap pula. Sebab dah hujan ni, tolonglah doa. Aku dah sampai sana berhujan. Okay, faham tak? So aku sangat memakai baju yang macam aku buat, okay kan, aku pakai kemeja satu warna. Kita pakai hot pink dek. Kita jarang pakai hot pink ya. Lepas tu kita buat bow kat sini, nampak tak? This one aku macam pin. Aku macam tak tahulah aku pakai ni macam cantik ke tak. Walaupun aku tahu macam ada je orang yang akan ada lagi cantik daripada aku. But it's okay, I'm just trying my best. Lepas tu aku macam excited gila. Walaupun aku macam tak tahulah aku akan nyanyi sepenuh hati. Aku akan nyanyi sepenuh hati dan jiwa, tapi aku tak tahu sama ada. Sebab sebenarnya aku dah lama tak layan Treasure sangat, tapi aku still je layan. Faham tak? Macam tu. Tapi I'm so excited. Walaupun dah 2 minit. Okay, cari sambung. Okay, bye. By the way, this is my makeup look. Macam biasa je. Entahlah, aku pun makeup pun macam tu je lah kan. So sekejap lagi kita buat OOTD. Lepas tu, this is my light stick bro. Weh, light stick orang semua besar-besar, aku punya kecil je coet. Tak apa, it's okay, asalkan ada effort. Okay, so now aku tengah berjalan pergi ke LRT untuk pergi dekat Bukit Jalil. Tempatnya, venue-nya dekat Axiata Arena. Okay, doakan aku sampai. Bye semua. Hai guys, sekarang kita orang tengah beratur membeli makan. Walaupun membeli air sekotak sahaja, tapi barisan sangat panjang. Now sekarang saya dah dekat depan entrance ni, tengah menunggu untuk masuk. Sangat ramai orang dan semua lautan pink dan name ocean. Yes. Okay guys, tadi sudah aku scan badan. Kita dah masuk. Okay, hi guys. Tadi kita dah scan sebenarnya, tapi lepas tu kipas check out tu tak boleh nak bawa masuk pun. So aku terpaksa mengorbankan RM15 ku untuk masuk, untuk letak ni. Sekejap, tak tahu kat mana ni. Lah, so aku dah masuk. Bye. Oh my god guys, saya sudah sampai dan saya sangat takut sebab seat dia sangatlah macam ni. Kalau terjatuh, maaf cakap, memang dah tak jumpa dah aku tapi aku sangat excited.
dah. Okay guys, Review. 1000 FDT bus. Kita orang nak datang lagi. Yes, ini bukan sekali datang. Okay dah lah. Okay. Dan sekali datang kena datang lagi. Sekali lagi kita orang akan duduk dekat kat situ. Kita orang akan pastikan handphone kita orang diambil. Kita orang akan pastikan kita orang kena air. Kita akan pastikan. Weh, sumpah best gila weh. Guys. And then lagi satu, dia macam tak tahu nak pilih bayi 91 dah. Semua handsome Pak cakap. and semua elok. Maaf cakap. Okay. Bye bye. Sedih sedih dah habis. Sedihnya. Bye. Okay guys, konsert kita sudah pun tamat. Dan sekarang aku akan pulang. Sekejap lagi aku akan mensambung vlogku. Sebab aku phone dah habis bateri vlog. Nah, bye. Okay, hi guys. Kita dah sampai rumah. Maaf lah, kita macam dah buruk sikit. Bukan buruk sikit, buruk banyak. Kalau tengok dekat ni, aku punya makeup semua bercampur. Sebab aku sini sikit tadi. Tapi tak tahu. Sebab makeup aku sebenarnya cantik sampai malam. Dia cantik sampai malam, cuma bercampur je. So, cantik ke tak sebenarnya bercampur tu. But it's okay, whatever. So, sekarang aku nak yaping. Okay, aku akan yaping. Korang akan dengar. By the way, aku dah sampai rumah. Aku akan tunjuk dulu apa yang aku beli. Aku tak beli apa tu, aku nak beli tapi tak ada duit. Macam mana? So, kesimpulannya, kalau nak pergi konsert, K-pop lah. Especially K-pop. Kalau korang nak pergi konsert, better ada duit. Maksudnya at least ada 300, 200 macam tu. Okay dah lah. Apa takut korang FOMO macam nak beli merchandise juga kan. Aku FOMO tapi tak ada duit. Macam tu lah. Kalau aku tak FOMO, kalau aku ada duit tadi aku memang dah beli dah. Aku dah beli topi tu. Okay. So first, ini kita dapat free. Yeah. Okay, this one kita dapat free. Ini dia punya macam apa orang kata banner lah. Macam tu. Ada kat sini saya comel lah. Apa tak dia bentuk diamond sebenarnya, bentuk treasure. Okay, treasure ni logo. So kat sini dia ada apa? Because treasure is here, Kuala Lumpur is a paradise. Yes. Lepas tu treasure plus on tour in Kuala Lumpur. By the way, treasure punya tour ni hari ni last stop. Kiranya KL adalah last stop untuk treasure. And then diorang dah kiranya dah habis lah diorang punya tour selama 8 bulan. Okay, diorang tour satu semua negara 8 bulan no. Dan KL adalah last stop macam tempat terakhir diorang buat konser lah. Tak dapat faham kan. Okay, kat sini dekat banner ni dia ada encore call ni sebab diorang punya kali ni punya album pass on. So diorang ada lagu Yellow ni. Yellow ni bukan pass on punya tapi dia dalam mini album. Okay, mini album punya. So ada Yellow punya encore. So kita macam pegang lightstick kan. Okay, by the way ini adalah lightstickku. Okay. Tapi kan sebenarnya bila aku fikirkan balik, memegang lightstick yang besar adalah satu benda yang susah je. Aku rasa macam benda ni kan dia macam keychain kan. Aku yang beli ni. Tapi lama-lama dia jadi warna lain. Dia ada pula. Maksudnya tadi aku rasa dia connect dengan lagu dekat situ. Sebab mula dia biru macam ni. Lama-lama dia jadi hijau no. Dia jadi hijau. Aku macam kenapa aku seorang punya warna hijau. Aku tak faham Tapi tak apalah aku macam paradise macam tu. So, ini adalah aku punya lightstick aku beli 300 plus kecil nanti aku tak. Okay, 300 30 ringgit lebih. Sebenarnya abang aku dah bagi duit dah untuk dibagi satu lebih juga untuk beli lightstick yang besar. Tapi aku tak ada duit time tu. So aku belilah yang ni RM30. Dan yang duit selebihnya aku buat as apa orang kata belanja harian. Okay, shout out to Syafiq Husaini. Okay, so nampak tak lightstick ni walaupun dia kecil tapi dia kecil cili padi, nampak tak? Okay, boleh beli dekat bag orange, bag orange, black orange. Nampak tak dia warna-warni so sangat function lah. Nanti aku akan bagi review. Okay, aku dah bawa pergi konsert sangat good macam gitu. Sebab bagus ni kan. Okay, kita nak rakam lagi, kita nak sorak lagi, kita nak ni lagi kan. Besar tu sumpah macam besar gila, faham tak? Macam walaupun sebenarnya pegang yang besar lagi vibing lah sebenarnya. Sebab kita macam macam tu kan. Tapi aku rasa macam aku nak rekod lagi. Nasib aku buat kecil ni sebab aku macam ni kan. So aku pegang macam ni. So aku nak lagi satu, aku pegang sini. By the way, seat aku sangatlah curam. Sangat curam je no. Sangat curam sebab apa? Sangat curam lah sebab memang sangat menakutkan. Dia punya seating tu, seat dia dengan dia punya nak terjatuh tu handphone tu, kalau tak pegang elok ataupun tangan licin ke apa, memang jatuh kena kepala orang. Tak tipu. Okay, so tadi aku selip macam ni kan. So yang phone Maiza, aku pakai yang aku punya ni, aku pindah dekat phone Maiza, aku macam ni record. Macam tu. Kalau aku selip aku macam nampak. Macam tu. Faham tak? Faham kan? Tolong please faham, okay? Please faham. Okay. Tadi aku nak cerita pasal Benny kan kita masuk lightstick dah. So kesimpulannya lightstick sangat bagus lah. Aku pakai dia as a cincin macam tu. Letak aku letak orang nampak cincin je. Macam gitu. Tapi sebenarnya dia function. Okay. So sambung balik. Okay, ni banner dia tadi kan. Dia ke diamond. Tapi bagus ya banner dia sebab kalau kena panas kau kipas dia macam tu. And then kat sini kita ada yellow light which is nanti kalau masih nyanyi lagu encore ni kalau buka kalau nyanyi lagu yellow ataupun paradise kita akan buka lampu kuning macam tu. Hand banner pun je. Hand banner aku tak dapat. Hand banner aku dapat. Tapi tak tahu lah kalau ini sebenarnya hand banner. Ini sebenarnya hand banner aku tak tahu lah. Okay, so this one adalah apa yang aku dapat dekat dalam konser tu. Aku ingatkan dapat maybe aku sebab aku sampai lambat kot. LRT pula. Sakit hati LRT tu memang sakit hati, tak tipu. Okay, lepas tu apa yang aku beli sebabkan dah last minute kan, jadi macam dah hujung so semua nak habiskan tau. Dia nak habiskan. Dia nak jam murah-murah. Macam tu. So aku beli Jongwoo. Saya comel. Tapi aku macam kenapa dah beli Jongwoo warna kuning? Maksudnya warna lampu blonde lah. Okay, walaupun dia dah terbuka kat sini tak pelik. Okay, ni plus on punya. Ni RM10 je. Okay lah walaupun macam okay. Tapi it's okay pula nak buat apa orang kata? Bilang FOMO, rasa macam nak beli juga something kan. Boleh lah. So aku beli yang this one sekejap So ini adalah keychain dia. Tapi takutlah pakai yang ni sebab takut dia punya apa yang orang pakai dia punya ni kan. Ni cepat tercabut. Kalau tak apa paling buat macam ni lah Tapi macam ni. Treasure weh sangat comel. Ini adalah keychain yang aku beli lah RM10 juga loh. Aku ingatkan macam okay dah last call RM5 macam gitu. So ni dia punya belakang. Okay. That's all untuk apa yang aku beli apa siapa itu je aku beli. Okay. So next I'm gonna cerita about my experience with
Rasa macam jumpa Pak jauh macam gitu. Super best gila. Tak tipu. Sangat best. Aku rasa macam niat aku sumpah macam okay, dapat merasa sekali pun cukup lah. Macam okay, nanti kalau dah ada rezeki at least dah experience sekali. Tak dik, kita punya mission dah jadi lain dik. Kita macam aku cakap tadi lah, mission aku dah jadi lain. Mission aku dia dah jadi nak pergi lagi. Kalau ada lagi nak pergi lagi. Macam gitu. Okay ni best gila. Tapi aku rasa kalau ada duit lebih lagi kan aku nak. Tapi seat aku sebenarnya dah okay tau, which is sebenarnya dia quite pricey tapi best lah K-pop kan. Dia apa tu, dia macam mana nak cakap, aku punya seat tu which is sebenarnya okay. Dengan harga dia aku rasa okay kot. Memang dah standard macam tu. Kalau tak ada yang lagi mahal tau. Aku punya cat 4 dekat 408 punya 406 punya tempat masuk lah. And then aku punya seating memang betul-betul paling depan. Alhamdulillah lah. Aku memang dapat front row. So tak adalah aku nak terjengkit-jengkit, tak nampak ke apa kan, macam sedih, tak nampak. Tak ada no. Ini aku rasa memang jelas muka sorang-sorang. Tengok muka sorang memang handsome. Memang handsome macam tu. And alhamdulillah rezeki masa aku on the way daripada LRT tu pun jumpa macam buat kawan dengan seorang. Tapi sedihnya sebab dia dekat seating lain, dia dekat row yang lain dekat 5. So aku tak dapat lah nak konsert dia, kira macam pergi masuk konsert dengan dia sekali kan. Tapi alhamdulillah tempat yang aku duduk tu memang ada, masa aku sampai tu dah memang ada seorang dekat sebelah aku tau. Memang ada seorang kat sebelah aku. Dia pun macam rezeki lah dapat macam orang yang first time pergi konsert K-pop Treasure. Aku tak pasti dia first K-pop concert ke ataupun memang first Treasure je macam tu. Tak sure. Tapi tak aku memang first concert K-pop dia. And then dia sangat baik dan kita orang sangat vibing bersama. So kiranya aku macam tak keseorangan lah. Aku buat kawan and aku punya concert tu jadi best. Macam tu. Tapi dia memang lagi best kalau bawa dengan kawan. Kalau kau pergi seorang kan, dia macam best tu best kau buat kawan, kau vibe semua, tapi dia macam nak balik tu lah. Macam tak ada nak cerita dah. Tak ada nak lepak cerita. Sumpah aku macam simpan seorang je cerita sedih lah. Tapi best gila. Wait, okay, first aku punya bias sebelum concert start aku memang bias aku Jongwoo dengan Haruto sikit, Asahi sikit macam tu. Tapi paling bias Jongwoo lah. Sebab dia dah tak ada kan. Dia dah tak ada, so tak boleh nak tu. And then lepas tu after concert, during concert, semua handsome, semua elok, semua macam atraktif gila. Macam tu. Memang macam kalau tutup mata pilih pun tak salah pilih no. Tak salah pilih. Lepas tu kan okey lah. Nangis. Okay. So during concert and after concert aku punya bias adalah still Jongwoo. Sebab Jongwoo kat KL sumpah hyper gila. Aku tak tahu lah dekat tu yang lain dia hyper ke tak. Tapi dekat KL dia memang famous gila. And dia memang banyak cakap dia memang hyper. Memang tak introvert lah dia tu dia memang random. Tapi memang handsome. Dia memang nyanyi sedap, muka elok. Semua benda elok. Pasal Jongwoo semua benda elok. Tapi aku rasa bias mereka aku ataupun aku start minat lagi adalah Yoshi. Yoshi sumpah atraktif gila. Yoshi sumpah atraktif yang macam dia bukan main-main punya atraktif, sangat-sangat atraktif. And dia pandai gaul dengan fans, dia pandai interact. Semua bagus lah dia. Dia semua bagus. Sumpah dia pada aku macam dekat dalam konsert, during konsert tu kan, paling aku rasa macam stand out yang macam aku rasa aku nak tengok je. Jongwoo, Yoshi. Aku rasa Jongwoo dengan Yoshi antara dua aku rasa macam asal dua macam tu. Asahi dia handsome tapi dia macam introvert. Aku tak tahu lah dia memang macam tu ke dia macam malu ke. Dia memang random tapi aku tak sure. Tapi dia handsome. Muka dia orang flawless gila weh. Sumpah tak tipu. Muka dia orang semua flawless teruk. Okay. And then aku describe satu lah. Dia punya describe satu. Okay, describe dia Hyunso. Describe dia Hyunso. Dia sumpah memang vibe memeriahkan majlis. Vibe yang macam memang kalau dia tak ada tu memang macam suram. Macam tu. Dia sangat pandai bercakap, pandai bergaul, pandai interact dengan audience, pandai hypekan suasana. Dan rapping dia wow. Weh, aku rasa macam bless my ears ya, sebab aku rasa macam sedap gila dia orang nyanyi. Sumpah dia orang rap, dia nyanyi. Wah, best gila. Menari, sumpah full energy. Aku rasa macam wow. Weh, sumpah kalau aku rasa macam stamina dia orang tu macam gila-gila bab. Gila-gila bab punya. Macam gitu. Okay, next kita pergi Jihoon. Jihoon handsome tapi dia macam aku rasa macam dia biasa je. Maybe sebab aku tak minat dia macam tu. Tapi dia kelakar sebenarnya macam tu lah. Dia handsome. Macam tu lah. Tapi aku macam tak adalah rasa macam nak tengok dia selalu. Tapi bila dia dekat screen tu handsome gila. Kita macam macam gitu. Okay, next kita pergi dekat siapa? Jungkook. Okay, Jungkook pada aku dia comel gila. Dia handsome tapi dia lebih kepada comel macam gitu. And then kalau Jungkook dia macam pada aku dia macam tak stand out sangat. Pada aku Jungkook dia macam tak stand out sangat lah. Tapi kalau part dia memang best. Dia nyanyi memang sedap. Sedap gila. Kau boleh dengar tau yang diorang nyanyi live. Macam tu. Kita boleh dengar yang diorang tu tengah nyanyi live. Macam gitu. Okay. Lepas tu siapa lagi? Lepas Jungkook Yoshi lah. Yoshi sumpah handsome gila. Aku rasa macam tak tengok Jongwoo tengok Yoshi. Tak cari Yoshi cari Jongwoo. Macam tu je. Memang dua tu je lah. Okay, so Yoshi memang handsome. Semua dia package. Dia kalau macam aku tutup aku pilih Yoshi. Tak tutup mata aku pilih Yoshi juga. Macam gitu. Okay. Lepas tu sumpah Yoshi handsome gila. Sebab dia atraktif. Aura plus. Macam gitu. Lepas tu lepas Yoshi Jihyuk. Wait, unexpectedly Jihyuk, aku rasa Jihyuk kan dia macam awal dulu kan dia macam kurang sikit peminat kan. And then lately ni baru dia ramai peminat. And unexpectedly dia sangat hot. Aura dia tu sangat macam wow. Macam gitu. Dia sangat Jihyuk besar tengok dia macam aura dia sumpah dia macam tengok dia bapak gila sekali ni macam gitu. Unexpectedly je. Aku macam sebab dalam treasure aku macam paling tak berapa minat, bukan tak berapa minat, macam least minat sekali Jihyuk lah. Macam tapi layan je lah dia tapi tak adalah macam fanatic gila macam minat yang lain kan macam gitu. Tapi unexpectedly dia sangat hot je. Walaupun dia orang pakai macam lepas tu dia orang banyak pakai t-shirt je kan. Dia macam banyak pakai casual sebab panas. Sumpah dia hot gila. Itu yang aku boleh cakap. Okay, next apa Haruto. Haruto pun gila. Aku cakap. Dia semua handsome. Haruto pun atraktif. Dia pun pandai hypekan suasana. Dia sangat lovely lah. Dia memang sangat pandai hypekan suasana. Dia memang sangat lovely. Aku memang sangat love dia. Dia memang rapping handsome gila bila dia rap. Tak tipu. Okay, next Haruto Jongwoo. Weh, aku macam mana Jongwoo. Sumpah dia hyper gila. Dia atraktif gila. Dia nyanyi dia punya high note. Weh, astagfirullahalazim. Sumpah aku cakap. Aku setiap kali tengok dia aku jadi hysteria. Aku kena hysteria. Maaf cakap ya. Macam gitulah. Tapi Jongwoo memang handsome gila. Dia handsome. Baju pun dengan panjang. Sama tu aurat.
pandai buat kelakar, pandai nyanyi, pandai menari. Memang package lah. Memang kalau pilih dia tu macam Allah, sedap hati mandak, sedap mata, macam gitu semua. Macam tu. My favorite bias. Okay. And then last one Jung Hwan. Jung Hwan sumpah handsome. Tapi boleh nampak yang dia adik-adik. Faham tak? Boleh nampak yang macam abang-abang dia tengah menjaga adik-adik macam tu. Tapi dia hot gila weh. Dia macam Jaehyuk. Dia sekali kalau pandang, bapak hot gila. Macam gitu. So far aku punya experience untuk my first ever K-pop concert sangat-sangat best nak mampus. Memang amazing. Memang lovely. Memang aku akan demam. Aku akan demam apa orang kata? Aku akan demam pressure. Tapi tak sabar. And now aku tak sabar nak tunggu diorang punya new album keluar. Okay, bye guys. Itu saja. Thank you for watching my vlog. Thank you sebab dengar aku yapping. Walaupun aku tak dengar pun. Sebab saya tak nak yapping. Okay, bye semua.